Kaum you ni kenapa? Apa masalah kaum you? Kenapa you mabuk-mabuk suka langgar orang? Ha? Wah, pandai-pandai dah guna isu kaum dah. Ha? So bila you cakap semua orang kaki mabuk, orang India cakap semua orang Melayu itu penagih dadah. Kaki nagih, mat rempit, semua orang Melayu. Tapi apa yang berlaku mengejutkan saya lah, menyedihkan juga sikit sebanyak. Abang Mat minta kita tanam sayur kat rumah. Dan saya ingat ini perkara-perkara yang cukup bodoh lah, cukup bodoh lah. Minta maaf lah kawan saya. Kita bersama lagi dalam rancangan yang episod yang keempat kali ni, India versus Melayu, Arul versus Nik Aziz. Dan saudara, walaupun rakaman siaran ini kita buat setiap minggu, nampaknya setiap minggu juga ada isu-isu sensasi, isu-isu panas yang tak henti-henti melanda negara, dan isu-isu inilah yang menjadi perbualan dan perdebatan hangat di kalangan rakan-rakan di media sosial. So Melayu dengan India masih cari pasal. Siapa cari pasal siapa, Arul? Ini orang Cina lah patut jadi pendamai. Orang kata Melayu dengan India gaduh, Cina tepuk tangan. Betul lah. Saudara, isu yang dia hangat diperkatakan minggu ni, semua orang bincang benda yang sama. Satu tragedi yang berlaku, sebuah kemalangan yang berlaku di Kelang, di mana berlakunya kemalangan jalan raya yang telah menyebabkan seorang yang terkorban, seorang ketua keluarga, seorang ayah, dan yang melanggarnya pula adalah seorang yang memandu secara mabuk dan di bawah pengaruh dadah. Kalau ikut apa saya cakap tadi, nampak macam okey, satu kemalangan berlaku, maksudnya ada insiden yang berlaku dan ianya menyedihkan. Tetapi isu ni jadi hangat sebab bukan setakat insiden tu semata-mata, bukan setakat kemalangan semata-mata, tetapi dia menimbulkan kemarahan di kalangan terutamanya orang Melayu Islam yang tak minum arak dan sebagainya. Tertanya-tanya sampai bila kami akan jadi mangsa. Kita bawa kereta baik-baik, kita bawa motor baik-baik, kita jadi mangsa dilanggar oleh orang yang mabuk, yang selalunya bukan orang Islam lah. Jadi orang bukan Islam yang mabuk, yang langgar sesuka hati macam ni, akhirnya mati satu orang, meninggal satu orang, seorang ni pula ketua keluarga yang tengah keluar nak beli buku teks, buku latihan untuk anak dan sebagainya. So, kaum you ni kenapa? Apa masalah kaum you? Kenapa you mabuk-mabuk suka langgar orang? Ha? Wah, pandai-pandai dah guna isu kaum dah. Tengoklah perut saya besar, orang cakap saya ni minum. Saya ni tak pernah minum arak ni. Tapi ni, dia isu ni, you tahu tak di Malaysia, bila berlaku aksiden, first thing orang tanya apa? Siapa kena? Siapa kena? Orang kita kah? Siapa Kenapa? langgar? Ada satu grup buka ambil 4 ekor lah, itu ada. tapi yang lebihnya, tapi isu ini yalah, saya pun macam tuduhan lah orang saya tengoklah dalam banyak TikTok live orang India, mereka pun kutuk orang yang minum arak itu. Tetapi saya tengok semua orang ni bila kita cakap apa-apa benda pun ada satu anggapan semua orang India ni kaki mabuk. So bila you cakap semua orang kaki mabuk, orang India cakap semua orang Melayu itu penagih dadah. Kaki nagih, mat rempit, semua orang Melayu. So bagi saya macam kita tak pergi kepada fakta tau. Okey? So langsung tak pergi kepada fakta. Dia jadi stereotip dan dia jadi satu pemusuhan. Kita nak wujudkan satu api antara kaum. Yang langgar tu India, yang jadi mangsa Melayu, seakan-akan semua orang India tengah langgar semua orang Melayu. Ibarat semua orang Melayu sedang jadi mangsa sekarang ni. Jadi tapi kalau you rasa orang Melayu langgar Melayu atau orang India langgar India, isu dia you rasa seteruk ini tak? Saya tak rasa dia akan sehangat ini. Saya baru baca ni ada satu insiden. 9 orang FRU tau meninggal. Itu pun ada atas ambil dadah dan sebagainya. So bila itu 9 orang. Walau apapun, saya ingat apa yang berlaku pada arwah Amirul tu sesuatu yang tak patut berlaku. Okey. Kemalangan itu sangat teruk dan saya rasa ramai marah kerana dia tu pergi beli buku untuk anak-anak dia dan tetapi saya ingat isu sekarang ini menjurus kepada hukuman lah.
saya ingat rakyat Malaysia menuntut hukuman mati. Dan isteri arwah pun cakap dia nak nyawa diganti nyawa lah. That means dia perlukan hukuman mati. Dan mahkamah hari itu, magistrate mendakwa dia untuk 302, hukuman mati. Apa pandangan Nick tentang ini? Itulah saya pun faham kemarahan orang ramai, kesedihan pihak keluarga. Sebab ini satu benda yang macam Arul cakap, tak ada siapa pun nak benda ni jadi. Pada sesiapa pun kita tak nak benda ni jadi. Satu pengalaman yang sangat menakutkan, sangat traumatik bagi semua orang. Tetapi bila didakwa dengan 302, saya bukan pakar undang-undang lah, saudara lebih pakar bab undang-undang berbanding dengan saya. Tetapi kita pun tahu 302 adalah membunuh dengan niat kan. Dengan niat. Dia ada intention, dia ada ni. Jadi saya nampak pendakwaan yang berlaku sekarang ni adalah pendakwaan untuk meredakan kemarahan orang. Masa orang marah, orang nak dia dihukum mati, okey kita dakwa dia 302. Tapi pada masa akan datang bila pembicaraan berlangsung dan sebagainya, saya rasa agak sukar nak disabitkan dengan 302 lah, sebab 302 clear adalah membunuh dengan niat. Jadi kalau membunuh dengan niat, bayangkan dalam mahkamah contohnya, jadi dia akan tanya, adakah kamu memang kenal dengan orang yang kamu langgar, memang kamu kejar dia, memang kamu bertujuan nak langgar dia dan sebagainya. Jadi itu yang susah nak dibuktikan, sebab dalam keadaan mabuk, memandu, dalam keadaan mabuk, you boleh langgar siapa-siapa pun. Jadi orang tu boleh terkorban, meninggal dunia, orang tu boleh cedera parah, orang tu boleh tak luka apa-apa, just damage kereta, orang tu boleh tak rosak apa langsung pun. Jadi macam mana you nak tentukan dia ni memang membunuh dengan niat? Sebab tu saya rasa pendakwaan yang dilakukan 302 tu memang orang berharap supaya dapat hukuman mati juga kepada pelaku. Tetapi saya tengok itu pada masa yang akan datang, ketika pembicaraan berlangsung yang mungkin 3-6 bulan atau setahun dari sekarang, bila orang dah mula reda, orang dah mula lupa, dia tidak akan disabitkan dengan 302 lah pandangan saya. Dia akan di-charge yang lebih rendah lagi akan dikenakan. Bukan sebab mahkamah nak support dia, bukan sebab saya support dia jadi macam tu. Tapi ini realiti yang berlaku dari sudut macam mana kita nak menentukan sesuatu hukum pada sesuatu bersalah tu lah. Saya ingat satu adalah pressure lah. Begitu banyak pressure menuntut hukuman mati. Tapi saya fikir benda yang sama lah. Dia ada accident ini ada dua akta saja. Biasanya satulah dia pakai akta pengangkutan lah. Dalam akta pengangkutan section 44, ini section yang paling berat lah. Memang section itu kalau you accident orang mati, meninggal lah, macam kes inilah. Hukuman dia 15 tahun penjara, itu maksimum lah. Tapi 302 boleh sampai 30 tahun. Boleh sampai gantung lah. Tapi gantung boleh bicara. Tapi 302 kena mengatakan dengan niat. Dan orang yang mabuk ini, pemandu itu, sudah pun pergi ke mahkamah mengaku untuk kesalahan ambil dadah. Dia sudah pun mengakulah. So apa akan pergi ke mahkamah? Kalau 302 tak boleh pakai, dia kena pergi kepada 304. 304B itu tanpa niat. Tanpa niat itu daripada 30 tahun tu boleh sampai ke 10 tahun. Penjara 10 tahun lah kerana tanpa niat. No? Tapi saya ingat yang dalam kes-kes jenayah ini 302 ke apa, nyawa ganti dengan nyawa, tetapi tidak ada pampasan pada family. Dan family arwah saya dengar nak ambil kes 1 juta ringgit lah, dia nak ambil kes civil 1 juta ringgit. Tapi ni orang yang pandu ini, kalau dia tak ada duit, contohlah you ambil kes terhadap dia, menang, kemungkinan dia sudah pun bankrupt. Dia tak ada duit, bayar duit lawyer dia, bayar duit apa-apalah. Dan dia sudah bankrupt. So, mangsa tu takkan dapat apa-apa, you know. So, bagi saya, perlu bagi undang-undang yang sedia ada, perlu bagi pampasan lah. Kena jaga, you know. Di Amerika ni, dia ada satu undang-undang. Accident, ambil dadah, you atau alkohol, you kena menyara family itulah. You kena bayar duit, sebagainya lah. Itu saya rasa lebih bagus untuk family itu. Dan itu saya rasa yang terbaik lah. Anthony Loke cakap nak buat pindaan. Mungkin nak masukkan inilah pindaan itu. Dan saya rasa untuk masyarakat Melayu Islam pun akan setuju dengan
pampasan lah, sebab dia pencari nafkah tunggal keluarga. Bila dia tak ada macam mana keadaan keluarga dia, macam mana anak-anak kecil dia, siapa akan cara kehidupan mereka, apa yang akan berlaku. Jadi dalam hukum syariat Islam sendiri pun kita ada kisas, kita ada diat. Kisas ni maksudnya hukum balas bunuh lah. Maksudnya nyawa balas nyawa tu adalah kisas lah. Tapi kisas pun berlaku bila clear intention macam tadi. Bila memang betul you membunuh dia, memang I tikam you, maksudnya I pun kena ditikam juga. Itu adalah clear cut. Tapi dalam undang-undang kisas juga ada beritahu kalau berlaku tanpa niat, berlaku secara bahasa kasar ni ketidaksengajaan, tak sengaja benda tu jadi. Bukannya disengajakan. Jadi dia tak boleh nak jatuhkan hukuman macam tu, tapi dia bagi pada diat. Diat ni pampasan lah. Dan pampasan kalau ikut undang-undang Islam adalah sangat besar. Sebab memang tujuannya itulah. Tujuannya supaya keluarga ni tak terabai. Anak-anak, jangan nanti anak-anak nanti terabai, tak dapat pergi sekolah dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita ada undang-undang, dia akan didenda lah. 15 tahun penjara kalau 44 tadi, 15 tahun penjara maksimum. Didenda 100,000 kalau saya tak silap maksimum. Tapi denda tu tak dapat kepada keluarga mangsa. Jadi yang ini saya rasa Melayu, India, Cina, semua rakyat Malaysia akan sokong adalah kita kena desak supaya pampasan diberikan sewajarnya. Lagi satu, keluarga. Semua orang India pun akan setuju, jangan mabuk dan pandu kereta. Itu saya kena emphasize ni. Pasal orang ingat, orang suka, saya rasa bila di macam di negara Jepun kan, ada orang di luar pub itu, tempat-tempat minum itu ada kereta, ada orang driver. Dia tengok orang ini mabuk, dia tak akan dibenarkan bawa kereta dia balik. Itu mungkin negara maju sikit lah. Saya ingat di sini kita kena lebih clear lah, kita kena lebih tegas. Kalau you mabuk, jangan pandu kereta lah. Nak minum mabuk lah dalam rumah you lah. Kunci rumah, buat apa-apa dalam rumah you lah. Jangan menyusahkan orang-orang lain lah. Ini sangat satu lesson kita semua kena belajar daripada ini. Daripada Asyik nak up, ini type K lah, type M lah, ini daripada kita isu benda ini. Saya nak respect UiTM lah. UiTM cakap dia nak fund mengelola kanak-kanak itu sampai mereka, dia akan bayar setiap bulan lah. Pendidikan 3 anak. Dia akan membiayai pengajian anak-anak ni daripada sekarang sehingga ke degree. Jangan itu sepatut responnya. Saya setuju Arul sebut tadi, ini adalah satu lesson, satu pengajaran untuk kita semua bertindak menjadi lebih baik lagi. Tapi selain daripada isu orang nampak ini adalah type M, type K, orang nampak negatif kauman, satu lagi kelompok orang, dia suka jadikan isu-isu macam ni sebagai isu politik. Dia nampak, inilah bila kerajaan Madani memerintah macam ni, jadi banyak pemandu mabuk dan sebagainya. Jadi kena tutup kilang arak, jangan bagi orang mabuk lagi, jangan jual lagi arak secara terbuka dan sebagainya. Ini golongan adalah golongan yang sengaja nak cari isu, nak attack. Ya, betul. Dia ada I bacalah soalan. Mengapa kerajaan Madani tak berani apa orang cakap ban? Mengapa kerajaan Madani tak nak ban arak? Mengapa tak nak? Mana-mana kerajaan pun sebelum ini tak pernah ban arak. Kerana itu mendapat dia dapat cukai yang tinggi dan sebagainya. Multi excise dia. Orang kita ni, dia show hantar each other. Nak lawan tauke arak itu, orang-orang yang keluarkan arak, mereka tak mau lawan. Dulu saya cakap, perang candu di China itu bukan dibawa oleh orang putih. Dia nak jual candu, tapi dia nak jadikan orang tempatan itu ketagih pada candu. Lepas tu orang ketagih, so orang lawan terhadap itu, berlaku perang candu. Di estate-estate itu yang minum toddy semua itu, ramai orang India macam minum kan. Dia siapa yang buat kedai-kedai toddy di estate macam kan? British. British masa tu dua dia memang ada kedai toddy orang minum. Kerana dia bagi tu kerja teruk, lepas tu dia kasih release. Tapi so bila kita nak lawan, kita lawan mangsa. Macam kes inilah, macam pekerja, So, orang ambil, isu-isu macam ini, kita tak lawan tauke-tauke rokok dan inilah. Kita akan ambil mangsa-mangsa kecil lah. So, saya ingat kita kena fokus kepada isu-isu besar.
Dan janganlah jadikan semua isu perkauman lah. Ni Perdana Menteri kita, okey, buat satu pengumuman penting. Okey, 2 hari yang lalu. And then Perdana Menteri cakap dia ada beberapa tindakan dia ambil lah, Dan satu daripada tindakan adalah kerana harga minyak lah. Harga minyak diesel pula dicakapkan sudah naik rekod. Minyak sudah naik. Saya dengar Perikatan Nasional nak buat protes kerana harga naik. Okey. So apa pandangan Nick tentang harga minyak? Pasal ini Perdana Menteri yang nak turunkan harga. Dia kesian, dia baru turunkan harga. Baru turunkan harga, sekarang harga sudah meningkat. Apa pandangan Nick tentang? Saya rasa tak ada orang yang suka harga naik lah, siapa-siapa pun. Mana-mana orang pun dia suka harga rendah, harga turun. Tak ada siapa suka harga naik. Tapi ini pun satu benda jugalah, satu pengajaran juga pada pembangkang juga satu masa dulu, kerajaan sekarang lah. Satu masa dulu pun Anwar serang habis-habisan bila harga minyak diapungkan ikut harga pengapungan setiap minggu kan. Pun Anwar serang habis-habisan kenapa harga minyak naik, patutnya diberi subsidi dan sebagainya. Jadi sekarang dia kena balik tahu apa yang dia pernah cakap satu masa dulu, orang attack dia balik. Walaupun sebenarnya isunya lebih besar lagi daripada bukan setakat Anwar, bukan setakat PKR, bukan setakat Madani, bukan setakat PN. Isunya lebih besar lagi. Kesan, kita semua sudah menanggung kesan daripada peperangan yang berlaku di Iran. Peperangan yang berlaku di Iran menyebabkan implikasi pada Selat Hormuz. Selat Hormuz punya implikasi pada minyak dunia. Jadi bukan Malaysia saja yang terkesan, bukan kita satu-satu negara yang terkesan. Banyak negara lain yang terkesan, bahkan lebih teruk daripada kita. Jadi saya rasa kerajaan tengah usahakan buat satu benda yang saya rasa usaha yang terbaik. Tetapi dalam masa sama kita tak boleh nafikan memang akan ada impak kepada rakyat. Bukan siapa-siapa pun akan terkesan dengan benda ni. Memang akan ada impak. Bila diesel sekarang dah naik tertinggi dalam sejarah. Dan RM6 berapa sen saya ingat. Ya, RM6 lebih. RM6 lebih. Diesel naik tertinggi dalam sejarah. Kita tahu walaupun harga minyak bawah Budi Madani masih sama, yang dapat subsidi masih sama lagi. Tapi kita tahu pengangkutan lori kita, van kita yang hantar sayur, yang hantar ayam, hantar daging dan sebagainya, semuanya menggunakan diesel. Jadi kita tahu harga makanan akan meningkat. Dan dah pun diberitahu siap sedia kemungkinan harga makanan akan meningkat 50%. Jadi saya rasa pembangkang boleh lah nak aturkan, pembangkang tu bukan kita lah, PN lah maksud saya. Nak aturkan satu himpunan mendesak benda ni, dia boleh ambil kesempatan macam ni. Tapi ni kita kata satu langkah yang sangat cheap lah, sangat rendah lah, satu langkah rendahan. Sepatutnya pembangkang pun fikirkan macam mana nak tawarkan solusi, apa macam mana kita boleh ni. Kita lagi suka kalau pembangkang, yang ni Perikatan Nasional, tunjukkan macam mana kerajaan patutnya berbelanja supaya rakyat dapat tekanan ni tak berlaku langsung kepada rakyat. Macam mana hidup rakyat dapat terjaga walaupun berdepan dengan krisis. Kalau PN boleh tawarkan solusi tu, saya rasa next election PN boleh terus memerintah. Tapi kalau PN nak anjur demo semata-mata kerana nak ambil kesempatan harga minyak naik, saya rasa itu satu langkah yang sangat rendah, sangat murahan, yang saya rasa sangat low class lah. Itu pandangan saya lah. Arul pula macam mana rasa? Ya betul, memang low class. Macam masa COVID kita fight something, Bila seluruh dunia kena attack ini, kita kena tahu di mana punca dia lah. Tapi sangat isu dia kepada Malaysia adalah pengekspor minyak. Okey, sepatutnya dia cakap you pengekspor minyak. Ini juga argumentasi yang dibuat oleh Anwar dulu. Anwar cakap mengapa bila harga minyak naik kita untung. Kita adalah pengekspor minyak. Mengapa kita sebenarnya kita untung, Tapi sudah diberitahu oleh banyak orang lah. Dia cakap kita ini pengimport dan pengekspor. Kita minyak yang kita import kita guna untuk kereta-kereta, minyak kita kelas tinggi pergi untuk kapal terbang. Masalah dia adalah minyak itu melalui satu selat. Okey? Dan minyak itu bukannya harga naik turun, kos dia sudah meningkat, kos pengangkutan dia sudah meningkat dan sebagainya. So ini adalah sebab langsung kepada perang yang berlaku lah di antara Amerika, Israel, attack Iran ini. Itu adalah punca dia. So bagi saya negara-negara kita antara semua negara di Asia Tenggara nampaknya kita yang minyak paling rendah lah. Minyak RON 95.
So pembangkang dia guna isu diesel lah, isu nelayan, isu okeylah, saya boleh setujulah. Memang masyarakat ini ada masalah dan kita kena bantulah. Dan saya rasa nak pergi demo pun minta pembangkang jangan pakai kereta lah nak pergi demo. Harga minyak akan naik, guna cara lain, guna pengangkutan awam lah. Kerana PSM fight untuk pengangkutan awam, Dalam keadaan ini kita cakap gunakan pengangkutan awam, kita protes untuk pengangkutan awam diperkasakan, itu lebih bagus lah daripada pandangan. Satu benda saudara, macam saya sebut tadi lah, bila diesel meningkat, hari ini pun Menteri Kementerian Pengguna bagi tahu siap sedia sekiranya harga makanan juga boleh meningkat 50%. Jadi kerajaan katanya akan cuba buat apa saja, tapi nak tak nak ini adalah satu realiti yang menakutkanlah. Harga makanan, barangan makanan kita akan meningkat harga. Dan antara barangan makanan yang meningkat harga adalah yang kita risau, sayur-sayuran kita, beras kita, ternakan dan sebagainya yang kebanyakan kita import. Dekat sini saya tahu saudara berkawan baik dengan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Abang Mat. Abang Mat Samu kita. Saya tak nak, bukan nak slow down. Saya bukan batu api tau, saya bukan nak melaga-lagakan saudara Harun dengan Abang Mat kita. Tapi saya rasa inilah kementerian yang bernama Keterjaminan Makanan. Dulu kita dengar menteri nama Kementerian Pertanian atau Kementerian Asas Tani, Kementerian Industri dan Asas Tani. Kali ini kita guna Keterjaminan Makanan. Memang tugas kementerian ini lebih lagi daripada sebelum-sebelum ni adalah untuk pastikan kita punya food security. Untuk pastikan sekiranya berlaku krisis, tak semestinya krisis ni, apa-apa krisis saja yang berlaku yang akan bagi implikasi pada kita sepatutnya boleh bertahan, kita sepatutnya mampu untuk hadapi masalah kekurangan bekalan, masalah import dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku mengejutkan saya lah, menyedihkan juga sikit sebanyak. Abang Mat minta kita tanam sayur kat rumah. Jadi saya macam, alamak, kita nak dengar satu dasar, satu hala tuju. As a leader, you kena bagi satu vision tau kepada rakyat. Kena tunjukkan ini yang sepatutnya kita capai. Macam mana kita nak kurangkan kebergantungan beras kita, macam mana kita nak kurangkan. Jadi ada benda yang Abang Mat buat lah, saya tak nafikan. Contoh macam bawang, kita dah usaha bawang kita sendiri sikit sebanyak bagainya. Tapi orang nak nampak satu vision, dan orang nak nampak apa action kepada vision tersebut. Dan saya terkejut, actionnya adalah ajak rakyat tanam sayur di rumah. Jadi sedangkan ada kes petani yang PSM harus certified bersama rakan-rakan PSM di Perak terutamanya, ada fight tentang isu tentang tanah pertanian yang dilupuskan, yang nak diusir keluar. Jadi saudara boleh ulas sikit tak? Saya bukan nak lagakan saudara. Tapi Abang Mat kan, dia dulu cakap satu ungkapan lah, elephant fight, grass die kan. Itu boleh kita guna ungkapan ini bila bila dua kuasa, tapi Iran adalah, baru orang nampak Iran macam satu kuasa lah, boleh melawan dan menyebabkan geras itu, kita semua lah geras itu. Tetapi persoalan saya kepada Abang Mat itu, nak tanam sayur perlu ada tanah lah. Perlu ada tanah untuk tanam sayur. Masalah di negara kita, ada orang ada tanah, sedang bertani untuk bergenerasi, tanah mereka dirampas. Ini berlaku di kawasan Parlimen Tambun, Perdana Menteri. Di kawasan Parlimen Tambun, di bawah Kerajaan Madani, di bawah Kerajaan Menteri Besar Barisan Nasional, UMNO, mereka nak rampas tanah petani-petani Kelantan yang keluarkan dekat 50 ke 60 tan sayur-sayuran. Mereka nak rampas tanah itu, nak buat perindustrian. Buka kilang. Bukan kilang. Dan bila penduduk fight itu meminta semua, mereka bagi dia tempat gantian, tempat itu tak sesuai untuk bersayur. Tanah tak subur lah. Tanah tak subur. Mengapa tanah yang subur you ambil dan bagi kepada industri? Dan saya ingat ini perkara-perkara yang cukup bodoh lah, cukup bodoh lah. Minta maaf lah kawan saya. Tapi isu pokok di sini adalah apa yang you ada di tangan itu satu. Sekarang ini peternak-peternak lembu di estate di ladang-ladang ini, dia mengeluarkan lembu tenusu dengan lembu daging. Sumbernya di syarikat GLC. GLC dia Sime Darby. GLC means government link company lah, kerajaan punya company. Mereka nak halau semua lembu. Padahal veterinary department, jabatan veterinary di bawah menteri Abang Mat punya kementerian itu,
Cakap kelapa sawit dengan lembu boleh berintegrasi. Tun Mahathir pun zaman dulu cakap benda yang sama. Tetapi sekarang tidak. Dia minta mereka dihalau keluar. Sime Darby lah minta mereka dihalau keluar lah. So dalam dua isu ini kita tengok kita nak jaga food security. Sayur kita import, kita punya import sayur semakin meningkat, import tenusu meningkat, import daging semua kita import daripada luar. Food security tu, orang nak sayur itu saya tak cakap tak boleh lah sayur. Kalau tanah boleh sayur, baguslah. Itu aktiviti yang bagus. Semua kanak-kanak yang pergi ke sekolah, jangan kita ajar dia ChatGPT sajalah, ChatGPT AI. Belajarlah tanam sayur, makanan semua, itu pun penting untuk kehidupan, untuk kita hidup. Okey. Tetapi saya rasa itu bukan solusi lah. Mengapa kawasan Tambun, kawasan Perdana Menteri, tempat-tempat itulah kena first kena memastikan ada jaminan makanan. Saya setuju dengan apa saudara cakap. Ibarat kalau boleh bagi analoginya sama macam orang buat kempen dalam sekitar lah. Dia ajak setiap orang untuk buang sampah ikut 3R tu kan, bukan 3R yang tadi sebut lah. Recycle, reuse semua ni, ada plastik, ada gelas dan sebagainya. Tapi biarkan kilang-kilang boleh buang bahan sisa toksik sendiri dan sebagainya tanpa ikut benda-benda macam ni. Jadi kelakarlah untuk sebuah kementerian ajak orang buat satu tindakan skala individu. Sedangkan you kena tunjukkan apa tindakan skala kementerian yang sepatutnya you buat. Jadi kalau nak tunjuk, kalau you pro petani, sepatutnya isu seperti Kelantan tak berlaku, isu lembu Sime Darby tak berlaku. Kalau you pro kepada betul-betul nak jaga keterjaminan makanan. Tapi sekarang kita dah berada dah masuk dalam krisis, dunia sedang berlaku krisis. Sekaranglah baru kita merasakan kesakitannya, dan lepas ni akan banyak lagi kos. Saya rasa bukan setakat harga diesel saja akan mempengaruhi barang makanan, tapi of course bahan-bahan import lain dan sebagainya pun akan terkesan juga. Dia akan ada rantaian, ada supply chain dia, ini semua akan terkesan kepada kita, saudara. Saudara, yang Perdana Menteri ada satu cadangan, bukan cadangan lah, dari 15 April work from home. Okey, GLC dan juga agensi-agensi kerajaan diseru untuk work from home lah. Cadangan ini untuk mengurangkan penggunaan petrol, mengurangkanlah. Apa pandangan saudara? Saya tengok negara lain pun ada yang buat perkara yang sama lah. Bahkan ada negara yang kalau dia tak umumkan work from home pun memang tak ada pergi kerja sebab memang tak ada minyak lah. Orang beratur dekat pump station dan sebagainya. Saya rasa ini langkah yang untuk short term, langkah jangka pendeknya, benda yang saya rasa akan membantu sedikit sebanyak lah. Dari segi pengurangan penggunaan petroleum tu, saya rasa saya setujulah untuk short term. Tetapi untuk long termnya bagaimana? Contoh Indonesia sebelum ni bagi tahu yang dia punya simpanan minyak, reserve minyak hanya mampu bertahan 21 hari saja. Jadi Indonesia sebuah negara yang besar, kita kecil, mungkin kita tak berdepan masalah sebegitu, tapi kita pun akan ada tempoh hayat kita, limit kita sampai ke mana. Jadi apa perancangan jangka masa panjang kerajaan dalam hal ini? Kapal Indonesia dia tak kasih masuk Iran. Indonesia pun sekarang dia pro Israel, bukan pro Amerika lah. Trump memuji hari itu. Dia cakap antara negara-negara yang bagus, dia cakap Indonesia. Kepada orang Indonesia saya tak kutuk itulah, tetapi kepimpinan Indonesia itu mengambil satu posisi ya. Mungkin dia boleh dapat minyak daripada Trump lah. Trump kan ada banyak reserve minyak. Trump pun suka kalau beli harga dengan harga yang tinggi. Belilah. Tapi satu benda pasal work from home ni, kita ingat jugalah satu benda yang saya nak sentuh sikit. Waktu zaman COVID dulu pun berlaku work from home kan. Ada satu benda juga kerajaan kena tengok adalah dari segi, sebab kita bawa environment kerja dalam rumah. Saya memang work from home. Saya work daripada rumah-rumah orang. Tapi yang orang yang biasa kerja di pejabat, akhirnya berada di rumah. Kemungkinan suami isteri sama-sama work from home, dan kemudiannya dalam masa sama membesarkan anak. Dulu waktu kita pernah berdepan bersama waktu COVID, akan ada juga sedikit sebanyak isu-isu yang berlaku dalam rumah tangga tu sendiri, tekanan emosi dari segi benda-benda begini. Jadi saya rasa kerajaan pun kena tengok solusi dari segi membantu sebelum benda-benda ni berlaku lah, saya rasa. Satu saya ingat daripada pandangan pembangkang yang saya boleh setuju,
Dia minta kerajaan buat satu mesyuarat bersama. Saya ingat tak ada salah pun. Mengapa Madani nak tunjuk dia libertarian ataupun Perikatan Nasional? Patutnya dalam isu-isu krisis macam ni, panggil semua parti, tanyalah Perikatan Nasional apa solusi dia. Okay, and then kita ambil posisi bersama lah, kita semua setuju. Okay, kita semua buat benda yang sama supaya kita sama-sama membantulah. Dengan cara itu, saya ingat ada orang akan cuba dapatkan political mileage lah. Tapi apa yang Nick cakap itu betul lah. Okay, tapi saya fikirkan benda ini, kerana bila orang kerja di rumah, dia punya electricity di rumah meningkat. Dia punya, kalau dia tak ada aircon dia guna aircon dia meningkat, you know. Internet dia menggunakan. Adakah dia akan dapat duit, you know? So saya ingat isu dia adalah adakah majikan itu duit daripada majikan itu dipindahkan kos kepada pekerja pula. So kita kena juga tengok aspek itulah. Tapi ni balik kepada isu minyak ini. Berapa lama you rasa krisis ini akan berlaku? Kerana ini adalah isu pokok yang sekarang dikatakan. Okay? Bilakah peperangan ini akan berakhir? You nak tanya Donald Trump? Dia tak mau jawab saya. Kalau saya boleh panggil dia duduk jadi tetamu kita boleh. Donald tiap hari bagi satu cerita baru. Hari pertama dia cakap perang ini 2 hari. Lepas tu dia cakap ini perang akan ambil masa yang lama. Lepas tu dia cakap dalam 1 minggu akan habis. Lepas tu dia cakap 15 hari. Dia kata sudah berunding. Dia cakap 3 minggu. Yang semalam dia cakap dia dalam 3 minggu peperangan itu akan berakhir. So you rasa macam mana feel dia? Macam nak berakhir ke tak berakhir? Saya tak nampak peperangan ni akan berakhir dalam masa sekejap lah. Satu benda yang menduka cita kan lah. Sama macam semua yang isu kita bincang tadi kan, kemalangan. Sebab kita tak nak benda ni berlaku. Tapi realitinya kita akan nampak peperangan ni tak akan berakhir dalam masa sekejap. Terutama selepas mereka dah menggerakkan aset dia, nampak gayanya akan berlakunya pengatur gerakan untuk tentera darat mula intervene untuk masuk secara ground invasion. Jadi kalau ini berlaku, peperangan akan lebih lama lagi. Akan lebih lama lagi berlaku. Dan inilah benda yang kita rasa sangat-sangat merugikan semua pihak sekalipun. Dan saya rasa apa macam Arul cakap lah, bila Trump cakap berbolak-balik macam ni, hari ni atau semalam saya nampak Presiden Iran pun ada mengutus satu surat pada warga mereka untuk mereka tanyakan sendiri pada Presiden mereka, apa naratif perang ni sebenarnya, apa tujuan perang ni, apa tujuan Trump buat macam ni sebenarnya. Jadi kalau dulu dia pakai idea kata nak ada senjata WMD di Iraq dan akhirnya benda tu terbukti tak berlaku pun. Sekarang dia cuba buat benda yang sama di Iran. Tapi dia kata awal-awal pun dia bagi tahu, dia umumkan kita dah hapuskan semua tapak untuk missile launcher di Iran. Tapi still missile datang daripada Iran. Kemudiannya diserang pula benda-benda sektor tenaga dan sebagainya. Dan Iran pun dah mula ada gangguan bekalan elektrik. Jadi saya tak nampak dia akan selesai dalam masa sekejap. Peperangan ni akan lebih lama lagi. Dan bukan setakat peperangan lebih lama, krisis dunia akan menjadi semakin memburuk lagi dalam satu tempoh masa yang lama lah. Kita semua kena brace for impact lah orang kata. Tapi tadi Nick cakap perang Iraq. Iran punya war masa itu, bila Amerika, bukan Iran, lepas tu Amerika serang Iraq. Saddam Hussein apabila Iraq menakluki masuk ke Kuwait lah. 24 negara bersama Amerika. Sekarang ini tak ada negara yang nak datang. Last saya dengar Uganda nak support. Okey, bukan negara-negara yang hebat-hebat. Negara-negara NATO, Eropah, dia minta UK, dia minta Australia, semua negara-negara ini tak nak. Sehingga Trump merajuk. Dia cakap I nak keluar, I mungkin kita nak keluar daripada NATO lah. Lepas 3 minggu you orang sendirilah cari jalan macam mana nak masuk terusan. Marah tau Trump. So ini menunjukkan kali ini punya perang, naratif online, naratif media itu, Iran sedang menang. Kerana pada awalnya, pada masa first 1, 2, 3 hari sebelum peperangan itu, semua orang bercakap tentang Ayatollah lah, Islam fobia, macam mana
wanita di negara Iran tak ada kebebasan. Itu adalah naratif 3-4 hari pertama lah. Betul. Tapi sekarang ini ya, semua orang balik kepada Amerika, mereka dah tengok, dan dia tengok banyak saintis-saintis wanita di Iran dan sebagainya. So naratif perang itu sudah berbeza, dan sekarang Amerika marah terhadap online platform, dia marah. Dia cakap, kamu orang ni taat kepada negara kamu. Lepas itu dia guna agama, dia guna gereja lah. Dia cakap ini, dia minta gereja untuk memastikan askar-askar Amerika itu akan sentiasa dilindungi oleh Tuhan. Tetapi Pop pula dan juga ketua agama Kristian di Amerika cakap, kami tidak akan menyokong mereka yang pergi perang dengan sebab inilah. So ini menunjukkan semua naratif itu tak berjaya lah. Dan itulah zaman perang Iraq dan juga zaman perang Iran yang sekarang ni sedang berlangsung, zaman yang berbeza dah. Sebab dulu mungkin capaian internet tak seluas sekarang. Jadi sekarang orang boleh react, orang boleh komen, orang boleh baca banyak sumber, bukan lagi terhad pada propaganda sehala daripada kerajaan pemerintah lah. Jadi siapa untung? Dulu kita kata syarikat pengeluar senjata lah yang paling untung sekali. Dalam perang ini ya, negara China untung satu, kerana dia keluarkan banyak kereta elektrik. Jualan kereta elektrik sudah meningkat tinggi lah, satu. Lagi satu, negara-negara di Asia Tenggara semua sekarang, negara China membagi mereka bantuan bekal reserve minyak dia lah. Rusia yang sebelum ini ada sanction, dia tak boleh jual minyak, dia tak boleh jual minyak ke Filipina dan sebagainya. Sanction itu telah ditarik. So Rusia punya minyak boleh dijual lah. Tapi yang paling untung Amerika lah, kerana dia main stok, dia main itu lah. Tetapi keseluruhan negara itu rugilah. Dua perkara penting, deadline, bulan November pilihan raya di Amerika, midterm election pada bulan November, dan prestasi Trump adalah paling teruk dalam sejarah. Lebih teruk masa Jimmy Carter, dia cakap. Dia punya perbandingan dia, inflasi dia paling teruk. Pasal Trump selalu pergi kepada naratif bahawa inflasi di bawah dia adalah yang paling hebat dalam dunia lah, di Amerika. Tapi sekarang itu dah teruk dah. So Trump dah gagal itu. Lagi satu, saya selalu kecewa pasal Piala Dunia bola sepak. Bulan Julai ni, kalau perang tak habis, siapa nak pergi main bola di Amerika? Lagipun semua dia bawa ICE kan, semua dia punya immigration punya orang, semua dia letak di dalam airport. Takkanlah orang-orang daripada Asia, daripada Brazil, daripada Argentina semua nak masuk Amerika nak tengok tayangan bola. Saya rasa kalau FIFA tahun ni bermasalah, orang paling kecewa Arul lah. Mungkin Arul Anjum protes kat saya dah kecewa bila FIFA tahu bagi Trump bila Trump tak dapat Nobel Prize, FIFA tahulah Trump sudah sangat merajuk, FIFA bagi dia World Peace Prize. FIFA pula bagi Trump Prize. Teruk, hebatlah peperangan sana sini. Kita cakap benda yang sedikit damai sekitar. Relax sikit. Ada berita gembira ke? Ada. Saya ingat tadi semua berita semua ini macam fantasi lah. Fantasi bulan madu, legenda semua kan. Perkahwinan Sadiq dengan Bella. Belum kahwin lagi. Tunang. Pertunangan. Okeylah. Tapi sebelum ini semua tanya soalan, adakah betul nak bertunang ke, tak bertunang ke? Serius tak serius? Adakah mereka berlakon ke, tak berlakon ke? Akhirnya. Tapi itu bukan April Fool kan, sebelum April. sebelum April Fool juga. Okay. Jadi kami ambil kesempatan ni, kita nak ucapkan tahniah kepada saudara Syed Sadiq dan juga Bella. Kita berharapkan pertunangan ini berkekalan sehingga ke perkahwinan, dan semoga perkahwinan itu nanti akan jadi perkahwinan yang bahagialah untuk kedua-dua belah pihak. Orang cakap ini satu kemenangan untuk negeri Sabah. Negeri Sabah dapat Syed Sadiq ya. Macam mana? Muak pula marah nanti. Orang muak. Okeylah.
Tapi macam saudara cakap lah, ramai orang ternanti-nanti kan perhubungan ni, sampai kan ada hashtag, apa nama hashtag tu? Dia ada satu hashtag, dia ada bus, nama hashtag dia bus, bela Astila Syed Saddiq. Jadi lama orang guna hashtag tu, sampai kan Syed Saddiq sebagai satu ahli parlimen yang asalnya bersama kerajaan Melania bersendirian, jadi naik popular, dapat buat kutipan dana berjuta-juta untuk rakyat Muar dan sebagainya. Jadi saya rasa apa nama, orang dah lama dah menunggu-nunggu. Macam dia kata, satu cerita fantasi yang macam satu impian semua orang untuk tengok mereka disatukan. Akhirnya sekarang dah apa nama, ke arah satu perjalanan yang lebih serius lagi lah dengan ikatan pertunangannya. Jadi Kita juga harap Syed Saddiq boleh menang kes lah. ya, Ada kes lagi. Kira masih lagi belum selesai sepenuhnya lagi. Kes dia. Saudara ada pergi waktu kes dia hari tu kan? Di Ya, sebelum itu ada pergi, dan kes dia saya dengar hakim-hakim masih belum buat judgement. Belum tulis lagi. Itu pasal lambat satu keputusan keluar lah. Kita tunggulah. At least Saddiq sudah berkahwin. Belum berkahwin, bakal berkahwin. Okey. Saya ni selalu confused lah. Antara Orang tunang cakap dengan tunang dengan kahwin ni. Tapi tunang itu dah sah lah nak kahwin. Tidak sah. Belum lagi. Tunang ni maksudnya kita ikat kontrak. Maksudnya kita ada janji lah, kita janji Janji kita akan kahwin. So mas kahwin itu semua hari kahwin. Pada hari kahwin. So kenduri besar tu lain hari. Pada hari kahwin. Itulah ingat apa pasal dia dah kahwin tak nak jemput kita. Tunang. Okey. Tunang. Okey. Jadi saudara, kita bincang juga, hari ni dah masuk 2 hari bulan kan, tadi saudara sebut semalam masa 1 hari bulan 4 adalah April Fool lah. Okey. Sebelum tu lagi adalah 31 Mac. Sebelum tu lagi adalah 30 Mac. Jadi 30 Mac satu apa sepatut berlaku? Ada 30 Mac adalah satu tarikh penting yang ternanti-nanti pada semua rakyat Malaysia. So 30 Mac adalah deadline, satu tarikh akhir yang diberikan oleh Victor Chin. Victor Chin bagi tahu sebelum ni, dia bagi tahu ada seorang MP PKR yang dia dah bayar pada MP tersebut berapa juta? 9.5 juta. Dan dia bagi tahu dia akan reveal nama tu sekiranya dia tak dapat balik duit tu menjelang 30 Mac. Tiba-tiba 30 Mac dah berlalu. Ayo. Tak ada nama di-reveal kan. So dia Victor Chin sudah dapat balik duit lah maksud dia. Tahu tiba-tiba diam saja. Tapi ni hari tu kita bincang 3R semua kan. 3R lepas itu Rafizi mengatakan R itu Ruben lah, orang tengah itu. Tapi dia cakap MP yang ambil duit itu 9.5 juta itu, MP itu adalah Ramanan. Dia cakapkan dalam podcast dia. Tapi dia cakap dia guna menarik podcast Rafizi itu. Sedang dia buat podcast, dia baca some text. Nampaknya duit ini sudah pun dipulangkan. Pada masa dia dapat info waktu live. Macam itulah. Tak tahulah Rafizi ni kan, dia kan orang cakap raja formula, raja ini. Tak tahulah dia raja ular ke apa. Tapi Rafizi ni dia memang, dia cakap Ramanan. Dia cakap sudah settle lah. Saya dapat maklumat duit itu sudah pun dibayar lah. Dia cakap bukan Ramanan sendiri bayar lah, dia ada ejen yang akan bayar. Semualah. So sekarang Victor Chin tidak, bagi saya lah, ini sudah pun boleh siasat di bawah rasuah. Pasal dia ambil duit, sudah offer duit, dan Victor Chin sudah dedakan mengaku. So kalau macam itu, setiap kali orang yang bagi rasuah lepas tu nak dapatkan balik rasuah dia buat satu pengumuman, boleh tak macam itu? Tak logik kan? So saya rasa walaupun Victor Chin mungkin sudah dapat balik duit, dia tak nak menamakan nama ahli parlimen itu, siasatan kena dilakukan. Kerana ia melibatkan IC, pasport, betul. Syarikat NextG ni. Jadi saudara sebut tadi perlu disiasat benda ni. Tapi
yang nak siasat rasuah adalah SPRM. SPRM macam dah hilang dah daripada radar. Macam dah tak wujud agensi nama SPRM. Tak nampak dah sidang media Azam Baki dan sebagainya. Sejak daripada isu tentang Azam Baki keluar dulu kan, terus diam, terus senyap sunyi SPRM. Macam tak ada apa-apa berlaku lagi dah dalam satu tempoh masa. SPRM ini, dia tengoklah sekarang ni yang semua kita bincang tentang Victor Chin. Dia buat dia nak saman James Chai datang balik sini. Pasal dia nak kaitkan dengan Rafizi. R yang lagi satu. Dan dia nak bayar duit tambang untuk James Chai. Sekarang tahulah tambang pun tinggi. Dari London pasal perang. Dia nak bayar tambang James Chai datang sini untuk ambil keterangan dia. So saya rasa hari tu saya tengok tim Mandiri lah, dia orang nak buat satu protes besar-besaran pada 25 hari bulan April ini. Hujung bulan ni lah 25 April. Pasal dia tahu semua orang bincang benda-benda lain, dia nak bawa kepada isu Azam Baki, kerana Azam Baki masih kerajaan tak mau buat Royal Commission of Inquiry, dan bulan Mei Azam Baki akan keluar. So nampaknya mereka melenggar-lenggarkan masa. Bulan Mei nanti Habis kontrak. dia cakap habis kontrak, Selesai lah, tutup file lah. tutup file lah. Dalam suasana ini ni, semua orang bertanya-tanya, mana pergi Nurul Izzah? Okey, kerana Nurul Izzah timbalan presiden, dia yang 2 kali Nurul Izzah buat kenyataan lah, dia tak setuju dengan dia nak Royal Commissioner, tapi tak ada orang hormat Nurul Izzah. So apa sedang berlaku pada Nurul Izzah? Sampai hari itu ada timbul kabar angin kata dia akan letakkan jawatan kepada presiden. And then Setiausaha Agung PKR menafikan kabar angin tersebut. Tapi betul lah hilang daripada radar. Jadi satu benda yang kita kesalkan. Tapi tadi saudara sebut tentang tim Mandiri, suara kumpulan aktivis anak muda yang anjurkan tindakan perhimpunan pada 25 hari bulan nanti untuk isu Azam Baki. Sebut nama aktivis ni, kita juga ingat tentang nasib seorang aktivis daripada Malaysia yang ditahan, disekat kemasukan ke Singapura, iaitu saudari Fadiah Nadwa. Jadi satu benda yang saya rasa mengejutkan, sebab dia memang belajar di sana, dia habiskan pengajian pun di sana. Kemudian sekarang ni bila nak masuk balik sana, dia dihalang untuk masuk oleh kerajaan Singapura atas alasan-alasan yang biasalah, kononnya dikuatiri mengganggu gugat keamanan, akan mencetuskan perbalahan something yang Medak punya excuse lah, boleh dibuat alasan-alasan yang dibuat untuk menggambarkan seakan-akan seorang yang bernama Fadiah ni adalah satu anasir yang berbahaya buat negara Singapura. Jadi mungkin saudara boleh nyatakan juga sikit sebanyak simpati kita, solidariti kita. Saya ingat Fadiah ni seorang aktivis lah, aktivis wanita, seorang peguam sebelum ini. Dia pun masa kita buat dulu kes Bukit Jalil lah, dia juga bersama kita lah membela kes itu. Dia pernah juga sekali ditahan dalam di dekat Brickfields dulu, satu insiden saya masih ingat. Tapi selepas itu saya ingat Fadiah pergi ke Singapura, dan di Singapura adalah satu negara yang paling teruk lah isu hak asasi dia. Di Singapura, kalau kita ada juga kawan-kawan kita di Singapura yang mengatakan sokongan terhadap Palestin telah didakwa. Siapa yang menyokong Palestin didakwa, menunjukkan pakai simbol apa-apa yang menunjukkan sokong Palestin, kerajaan akan dakwa. Ya, so kalau you makan tembikai di Palestin, mungkin boleh diambil tindakan. Itu Singapura. Singapura ini sebuah negara yang paling teruk lah. Itu sebabnya orang Singapura selalu suka datang ke Johor. Pasal di Johor mereka boleh beludah, boleh buang sampah semua lah, Okay, tapi di Singapura tak boleh. Singapura sangat strict. Sekarang dia datang untuk ambil minyak lah. Itu dia orang Singapura macam itu. Tapi kita bersolidariti dengan Fadiah, dan kita cakap syabas lah kerana dia telah mengugat negara Singapura ni. Kita mengucapkan syabas pada Fadiah. Dia orang tergugat dengan seorang aktivis Malaysia. Tapi yang peliknya, semua kerajaan kita sepatutnya hantarlah satu mesej pada Singapura, mengapa kamu halang rakyat kita. Tiap hari semua pekerja kita gaji rendah itu, buat kerja 3R di Singapura semua dari Malaysia, dia boleh bawa
aktivis dia tak benarkan. Yalah, sepatutnya kerajaan sekarang kan kononnya berbeza dengan kerajaan dulu. Kerajaan dulu kerajaan yang menekan aktivis. Kerajaan sekarang kerajaan yang terbuka, kerajaan reformasi kononnya. Jadi sepatutnya bila berlaku benda macam ni, kenalah ada at least someone daripada kerajaan tampil bagi kenyataan membela keadaan yang berlaku, membela nasib saudari Fadiah. Kemudiannya mesti ada satu kenyataan tegas kepada Singapura atas tindakan ini sebagainya. Walaupun kita faham itu kedaulatan negara, sesuatu negara dia berhak untuk benarkan siapa masuk siapa tak masuk, tapi at least adalah sikit daripada kerajaan semasa sekarang ni, tunjukkanlah keprihatinan kamu pada nasib aktivis. Inilah orang sama yang satu masa dulu terlibat bersama-sama dalam menumbangkan kerajaan kleptokrasi kalau waktu zaman tu kita panggil. Jadi kenapa bila dia dianiaya begini, yang lain-lain yang dah duduk atas kursi menteri, dalam kursi pejabat sebagai menteri, sebagai kerajaan, berdiam diri, buat-buat macam tak kenal pula. So saya ingat itu satu pandangan yang memang saya ingat kita sokong Fadiah. Kita mengutuk tindakan kerajaan Singapura. Saya nak beritahu satu cerita ni. Dulu di Malaysia, kalau you 3 orang berhimpun, dululah akta polis, 3 orang berhimpun itu satu kesalahan. Sebelum itu 5 orang berhimpun, nombor dia 5 lah, 5 atau 3, tak boleh berhimpun. So di Singapura pun ada undang-undang yang sama. So orang di Singapura pun pandai, dia berhimpun seorang-seorang, seorang akan pegang satu plekat berhimpun. Dia buat pindaan undang-undang, dia cakap kalau seorang berdiri dengan satu plekat juga adalah perhimpunan. Satu orang pun kena. Macam mana satu orang kita boleh cakap perhimpunan? 2 orang pun tak boleh cakap perhimpunan. Kan satu orang, dia kerajaan itu meminda undang-undang untuk memastikan seorang. Itulah Singapura yang kadang-kadang orang Malaysia sangat mengagung-agungkan Singapura lah. Suka-suka pergilah tinggal di Singapura. Jadi bagus juga kita dapat satu insight, kita nampak dari segi hak asasi, dari segi suara rakyat, bagaimana rakyat nak bersuara, nak berdemonstrasi sebagainya. Benda tu sangat terhad lah untuk berlaku di Singapura, sampaikan rakyat kita sendiri pun kena. Bukannya ada merancang apa-apa pun, nak pergi balik ke sana tempat dia belajar pun. Selama ni dia masuk orang alim untuk belajar tak ada masalah kan, tapi lepas tamat pengajian ini yang berlaku nasib pada Fadiah. Jadi simpati kami, solidariti kami kepada saudari Fadiah. Dan saudara, kita dah habis bincang. Jangan mabuk dan pandu. Jangan mabuk dan pandu. Itu mesej penting pada kita lah. Dan kita harap ada keamanan, keadilan untuk semua orang. Jadi kita jumpa lagi pada siri yang akan datang. Tak tahu adakah kita akan work from home juga waktu tu, kita tak tahu. Tapi sampai kita jumpa lagi, moga-moga baiklah keadaan negara dan dunia ni.